Puasa dan takwa, apa kaitan? Untuk mengetahui, jom bersama saya selama lebih kurang 2 minit untuk mengetahui apa kaitan puasa dan takwa. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu pada kita bahawa kalau kamu nak mendapatkan takwa ataupun nak tergolong dalam golongan takwa, maka kamu kena berpuasa ataupun shaim. Dengan puasa kita dapat merasai macam mana orang susah, laparnya orang susah, dengan susahnya orang susah untuk mendapatkan kewangan. Untuk kita tergolong dalam golongan orang bertakwa ni, ada 4 ciri. Yang pertama, beriman kepada kitab tanpa meragukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya kepada benda-benda ghaib, lagi-lagi terutama percaya mengetahui tentang wujudnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menunaikan solat. Istimewanya bulan Ramadan adalah solat tarawih. Dan yang keempat adalah menginfakkan harta kepada golongan asnaf dan miskin. Kesimpulannya, jomlah bersama-sama dengan Abim Kelatan di dalam program Sinar Ramadan. Jom kita gandakan pahala kita dengan infak untuk kita agihkan kepada 10,000 keluarga asnaf yang akan diagihkan pada bulan Ramadan, insya-Allah. Klik link di bio untuk salurkan sumbangan anda untuk Sinar Ramadan tahun ini.